Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Sabtu 22 2023. Tengok apa? Cepatlah subscribe YouTube aku. Cepat. Subscribe YouTube aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Hai, Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. My God. Selamat Hari Raya guys, to my all subscribers, to my followers, to my friends, to all my friends that watching this video. Semua orang bertanya, betul lah ada video Raya kat mana? Raya kat mana? So the third year degree still sama raya di college. Aku tak tahulah kenapa aku raya kat college ni. So basically I don't know how to elaborate my feeling why I choose this year, this raya. Still same decision to raya at college. I don't know how I feel, how to I luahkan dekat you all. Sebab mesti semua orang yang tengok ni mesti akan bengang kat I. Acak! Kau kata nak raya dekat kau. Kau kata kau raya kat kampung. Mana? Mana kampung semua kan. Ya, aku tak tahu sebab aku ada penyakit. I don't know. My feeling still macam mana jasad aku berada di college, faham tak? Tak boleh nak tinggalkan college. College sick. Kalau aku keluarkan college nanti aku fikir college macam mana hidup rumah. Kau faham tak? Selalunya orang rindu rumah kan, homesick. But for me, college sick. Tak tahu. I don't know how to tak tahu. Maybe if you want to more, I can talk face to face with you how to I nangis channel, okay? So maybe next, I a lot assignment. Semalam tidur. Sebab hari dah siap dah assignment CRG yang tutorial. Ada lagi hari tu tengok movie review. So a lot thing I need to finish. My KPI must finish before Jumaat ni, semua all assignment. So cuti seminggu tu boleh relax, but I cannot finish because I have a lot kerja yang lain. Busy lah. Itu satu. Yang kedua, maybe if I don't know, maybe fakulti perakaunan ke, dekan ke, HCP ke HCA bagi surat amaran kepada Muhammad Ashraf, sila balik kampung. Mana tahu one of a lecturer yang garang-garang macam, aku takut lah lecturer dia, aku kena balik juga. Ataupun kena denda 300, 400, 500 pun aku rela balik kampung, kena denda, faham tak? So I need the one person yang paling atas macam marahkan aku untuk balik rumah, faham tak? Sebab as yang mengenali saya, you know, I dah lama tak balik rumah. So cuti hari tu semester pun aku tak balik rumah, yang cuti sebulan tu. So boleh kira 8 bulan aku tak balik rumah. So jujur lah aku pun rindu rumah, but tak tahu how to nak describe, tak tahu. So itu bukan mesti orang kata Acap ni ngada-ngada lah tak nak balik. But
It's not gana-gana ni, but my feeling. I don't know. So, I don't know. But baju korang warna apa tahun ni? So korang boleh komen di bawah. Mana tahu dapat duit raya dari saya. So my friend yang mana dapat duit raya tu, tahniah. You all memang bertuah. I send to you all. So yang belum dapat tu, awak boleh join duit raya, kontes duit raya di bawah ni, link di bawah. Awak boleh join, awak isi apa yang patut. Nanti saya akan umumkan duit raya nanti, okay? Join di bawah. So yeah, perhaps rindu tu, yes, memang rindu. So I want to call my mom. I know my parents allowed me to stay at college. Okay, don't worry. My parents is okay, but I know my parents punya hati mesti akan sedih. One of anak dia tak balik beraya, faham tak? I faham tak? Sebab semua adik-beradik, kau faham tak? Ada 4. Semua balik, kecuali aku je yang tak balik. So macam I don't know, the adulting life, tak balik beraya kan. But I dah send Mr. Raya to my mom. Perhaps I will get the bonus. I give my mom some money for her, for my father. I tak nak dalam video ni, but semalam the one of customer di chat to talk to me. Dia lain tau kalau orang text WhatsApp dengan text face to face, verbally like, abang tak balik raya ke? Like question like that make me feel sakitnya kenapa kau tanya? Aku dah nak nangis ni, faham tak? Kalau orang text macam ignore kan. But the one customer like, she said that for me, feel me nangis. So yeah, I will cry. But again, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin you all if I tersilap kasar bahasa. To all my friends, I tak nak mention nama siapa, tapi the public all my friends, okay? So if I want to something wrong, yeah, maybe I do wrong at YouTube because I lama gila 5 bulan tak upload. I am sorry. Okay. Ya, kalau duit raya join the contents. So I am sorry tak tipu sunat you all. Kata I nak balik raya, but I did not balik pun. I dekat college. Mesti ada makanan punya untuk raya. Tapi T-Rex tak datang lah, but ya, still dapat makanan. So dia bagi ni breakfast, tapi dah tengah hari baru sampai. Ada rendang, ada ketupat, nasi impit, kuah kacang dan biskut pula. Roti banana. Weh, happy nya weh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ikan lemak. Oh my god, lemak. Sambal rendang dah ayam ni pedas gila weh. Tak. Love. Pedas gila weh. Pedas. Sedap dan pedas.